Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan share resepi dan juga cara-cara untuk buat puding caramel cheese. Pertama sekali saya akan buat sos caramel dahulu. Caranya mudah, masukkan 1 cawan gula pasir, kita buka api and kita panaskan. Saya gunakan api sederhana, saya tak kacau gula tu sampailah gula tu cair sendiri. Bila sebahagian gula tu dah mencair, barulah saya akan pusing-pusingkan kuali. Kalau korang nak kacau menggunakan senduk atau spatula boleh juga, tapi saya lebih suka buat macam ni. Bila gula cair sepenuhnya, boleh masukkan 1 cawan air panas dan terus kacau. So, kalau korang tengok gula berketul macam ni, jangan risau. Teruskan kacau sampailah gula tu cair. Jangan tutup api lagi. Gula saya pun dah cair sepenuhnya, sos caramel pun dah siap, dah boleh tutup api dan ketepikan seketika. Tak perlu biarkan gula sampai sejuk, cukup sekadar suam dan kita sediakan loyang and kita bahagikan kepada 5 bekas. Untuk puding caramel kali ni saya gunakan acuan jenis bunga macam ni. Sekarang kita buat pula adunan puding. Saya gunakan 250 gram cream cheese. Kita lembutkan, masukkan ke dalam blender dan kita kisar. Saya kisar sekejap je dalam 20 saat. Lepas tu saya masukkan 5 biji telur. Kemudian masukkan 1 tin susu cair dan juga setengah tin susu pekat manis. Untuk puding caramel kali ni saya gunakan 100 ml whipping cream, setengah cawan air dan last kali saya gunakan lebih kurang 1 sudu besar esen vanila. Kemudian saya akan kisarkan ke semua bahan ni sampailah sebati. Sekarang saya akan tuangkan adunan puding yang kita sediakan tadi yang dah siap kita kisar ke dalam acuan. So saya agak-agak je untuk bahagikan kepada 5 acuan. Last sekali saya akan kukus puding caramel cheese ni selama lebih kurang 30 minit atau sehingga masak. Selepas 30 minit inilah hasil puding caramel cheese. So dia akan naik mengembang tapi dia akan turun balik bila puding tu sejuk nanti. Saya angkat puding dari pengukus dan biarkan puding ni suam. Kemudian saya akan wrapkan setiap satu loyang ataupun acuan ni. Lepas wrap bolehlah kita simpan dekat dalam peti ais. Sejukkan puding dalam peti ais sekurang-kurangnya 4 jam. So selepas 4 jam keluarkan dari peti ais dan saya akan keluarkan dari acuan. Nak dapatkan puding yang betul-betul cantik dan keluar dari acuan ataupun loyang tanpa melekat, mesti kena sejukkan lebih lama dalam peti ais. Kalau semalaman pun lagi elok. So dah siaplah puding caramel cheese.
Bagi korang yang suka cheese, korang kena try resepi ni sebab rasa puding caramel cheese ni lebih berkrim, lebih berlemak dan teksturnya bagi saya rasa teksturnya lebih padat. Walaupun puding ni kita letak cheese kat dalamnya, tapi jangan risau kalau kita combinekan dengan sos caramel ni, rasa dan aroma puding caramel macam dulu-dulu tu tetap ada. Cuma lebih ekstra sebab kita letak cheese dekat dalamnya. Jom sama-sama kita cuba resepi puding caramel cheese ni dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Umi Hasna. So jumpa lagi di video seterusnya.